Taman Botani Negara Shah Alam ataupun dalam short formnya TBNSA asalnya dikenali sebagai Taman Pertanian Malaysia Bukit Cerakah. Kawasan ini mula dibangunkan pada 24 April 1986 di atas tanah hutan simpan kekal Bukit Cerakah yang berkeluasan 816.9 hektar. Tiket masuk ke sini bagi dewasa adalah RM3 seorang, manakala untuk warga emas dan kanak-kanak adalah sebanyak RM1 sahaja. Kita orang sampai di sini awal lah juga, tapi yang beratur menunggu bas memang ramai. Jadi, aku booking e-bike je yang berharga RM30 untuk 1 jam. Dikatakan pembangunan awal kawasan ini dilaksanakan secara bergotong royong dan kini TBNSA merupakan salah satu kawasan tarikan pelancong di Shah Alam. Dekat dalam ni ada satu tempat yang sesuai untuk dilawati bersama keluarga, iaitu Husin Fauzi Farm. Penat juga sebenarnya kalau nak pusing di Taman Botani ni sebenarnya. Kalau korang pusing baik jalan kaki ataupun naik basikal, mungkin agak memenatkan. And then kalau korang nak melawat ke tempat lain, mungkin tak larat sebab kawasan ni sangat luas. Dekat sini banyak seni bidang yang menarik sebenarnya. Korang boleh datang sendiri ke sini untuk tengok sendiri depan mata korang. Waktu kita orang nak bergerak balik ke tempat lain, rupanya makin ramai orang beratur nak naik bas. Jadi, planlah percutian korang elok-elok ya kalau nak ke sini.